Jadi jom terbiah diri kita bahawa yakin dengan Allah. Sebab yakin ni benda yang merupakan dia bukan hal. Yakin bukan hal. Yakin ialah benda maqam. Maksudnya yakin berada di hati. Kan? Lawan yakin, apa yang lawan yakin? Syak, zan, waham. Yakin di hati, syak pun di hati, waham pun di hati, wahwah pun di hati. Syak, zan, waham semua ada di hati. Lawan dia satu je, yakin. Rupanya yakin kuat. Yakin boleh tolak tiga benda. Yakin satu, tolak tiga benda. Yakin tolak zan, tolak syak, tolak waham. Baik, bila ada syak, zan, waham serabut, tolak tiga ambil satu, relax. Apa dia? Yakin. Baik, apa ilmu yakin? Ilmu yang nampak dengan mata, turun di hati. Jadi kurang-kurangnya, ringkaskan, Allah nak ajak kita ilmu yakin. Kan? Kita tak jangka, kita tak sangka, kita tak tahu apa kerja buat Allah Ta'ala. Yang penting yakin dengan Allah bahawa Allah pasti akan buat baik kat kita. Syarat dia, kita buat baik pada Allah. Baik, maka jangan tanya apa yang Allah bagi, tapi tanya apa yang kita nak bagi kepada Allah. Tidak, jangan tanya apa Allah bagi kita, pasal dia bagi yang banyak lah. Ni, tanya diri ni, aku nak bagi apa ke Allah? Kan? Ni tanya Allah nak bagi apa? Allah tak bagi yang ni, Allah tak bagi yang lagi, Allah tak bagi lagi, Allah tak bagi lagi. Tak bagi. Memang Allah dah bagi pun. Cuma kita tak parti nak nilai, kita tak tahu nak hargai. Ya? Jadi jangan tanya apa Allah bagi, tanya apa yang aku nak bagi pada agama Allah. Nanti Allah buka je lah. Di situ akan timbul apa? Timbul rasa yang yakin dengan Allah. Allah bagilah yang terbaik dah Allah bagi. Tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim.